Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ilham Haikal dari Studio Channel. Pada pagi hari ini, SMK Seremban 2 mengadakan perasmian galeri peluncuran penubuhan Malaysia Madani Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan dan pelancaran galakan membaca dan nilam. Jadi ayo kita ikuti program kita pada pagi hari ini. Berdaya saing dan maju ada 3 perkataan yang penting. Sejahtera, berdaya saing dan maju. Itu boleh dicatat. Iaitu program galakan membaca dan nilam yang bertujuan untuk menyemai dan menumbuhkan budaya membaca dalam kalangan murid. Berakhir sudah program perasmian kita pada pagi hari ini. Jadi, sebagai kesimpulan, kita sebagai pelajar hendaklah menghayati elemen-elemen yang terkandung dalam konsep Madani. Dan di samping itu, sebagai pelajar, kita seharusnya mengamalkan amalan membaca dalam kehidupan sehari kita. Dan sesungguhnya membaca itu dapat memberi ilmu pengetahuan dan membentuk kita sebagai seorang yang tamadun dan berperibadi yang luhur dan mengamalkan nilai moral dalam kehidupan. Sekian daripada saya dari Studio Channel.